Assalamualaikum. Hari ini saya akan tunjukkan bagaimana nak set waktu semasa dan waktu solat tanpa menggunakan butang di sisi jam ataupun remote control. Pastikan anda ada kabel untuk menghubungkan jam azan dan komputer anda. Kabel ini disediakan sekali semasa pembelian jam. Jika tiada, anda boleh gunakan kabel yang menghubungkan komputer ke printer anda. Ia adalah kabel jenis yang sama. Selepas anda hubungkan kabel tersebut dengan komputer dan jam azan anda, folder jam azan akan automatik keluar di PC anda seperti video ini. Klik masuk folder Synchronize dan anda akan lihat software bernama USB App. Klik software itu untuk membukanya. Untuk setkan waktu semasa jam dan tarikh, terus klik butang Synchronize ini. Jika anda ingin setkan kod negara atau kawasan, anda boleh tekan butang Refresh terlebih dahulu. Jangan usik bahagian setting ini. Terus ke kotak Country dan City. Pilih kod yang sesuai dengan tempat anda tinggal. Rujuk kod pada website kami untuk buat tetapan. Selepas memilih kod tersebut, klik butang Synchronize. Akhir sekali, klik butang All Update. Selesai. Sekian, terima kasih.